Okey, Assalamualaikum dan salam siaran. Hari ini kita ada something very special kepada semua pendengar sekalian di Fakulti Sains, di mana kali ini untuk kali pertama kita uh, adakan satu program podcast yang kita namakan sebagai Pod Prof Podpad. Dah rasa macam nak makan nasi patpad lama juga tak balik Thailand. Uh, Sebenarnya kali ini apa yang kita nak buat adalah sebelum saya terlanjur bercakap ataupun berinteraksi kemudiannya, saya nak letakkan satu penafian, disclaimer. Walaupun ini merupakan satu program berbicara dengan profesor, tapi kita tidak bercakap mengenai hal-hal akademik yang detail dan juga tak bercakap pasal masalah negara. Kita bercakap pasal masalah di Fakulti Sains. Tapi masalah tu dalam bentuk yang berbeza sangat, iaitu kita bercakap santai mengenai apa yang telah dilalui oleh Fakulti Sains selama 50 tahun. Jadi kali ini kita menyambut sambutan Jubli Emas dan kita ingin meraihkan apa tu uh, ataupun mengimbau semula dari bagaimana penubuhan Fakulti Sains, ya. Dan apa yang kita akan lihat juga pada hari ini adalah um, satu bual bicara yang sangat unik, kerana bersama saya nanti kita akan menemu ramah pemilik nombor staf A 0008. Maksudnya hanya satu angka sahaja. Jadi bagaimana pemilik tersebut dapat nombor 8? Kalau 7 tu dah jadi 007. James Bond, kita tanya. Mungkin dia Bond girl. Untuk tu saya ingin sebutkan ataupun nak menjemput beliau, iaitu Aini Abdullah. Okey, silakan. Ah, Okey. Mesti semua terkejut bila sebut Aini Abdullah. Mungkin semua ramai tak kenal kan. But if you remember, 20 tahun dulu, tahun 2005, kita ada satu program bersama dengan kelab pelajar Siswaza. Dan saya jemput Prof juga dengan nama tersebut untuk seperti Orchid Abdullah untuk menyanyikan lagu. Remember? Dia lagu Sayang di Sayang. Jadi sebelum kita mulakan, mungkin kita start dengan satu lagu dulu. Okey. Itu nama lain, tapi sebenarnya kita lebih mengenali beliau sebagai Profesor Emeritus Dr. Karen Badri. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke konti Pod Prof Podpad. Okey Prof. Jadi sebelum kita nak start kita berada di bilik serotonin. Jadi kita harap nanti kita banyak lebih bergembira untuk melihat bagaimana perjalanan Fakulti Sains terutamanya bila Prof datang ke sini. Kita sebenarnya akan terbangkan khas daripada Kanada. So nanti boleh claim tuntutan penerbangan tiket daripada Puan Juwita. Okay, so Prof, mungkin lepas ni saya banyak pakai Prof K sebab kita lebih mesra panggil Prof K. Sebelum kita mulakan soalan ni, ramai tak pelajar terkejut bila jumpa Prof K tiba-tiba cakap Melayu? Nak kata terkejut? Tak lah saya rasa. Tapi student yang terkejut kan? Mungkin mula-mula jumpa. Mula-mula jumpa. Mula-mula jumpa. Okey. So hari ini mungkin kita lebih banyak berbicara dalam bahasa Melayu, tapi of course kadang-kadang kita akan mix. Okey, so kita akan start soalan yang pertama, macam mana dapat nombor 008? Bagaimana perjalanan daripada Kanada sehingga mendapat nombor 0008? Well, pada masa itu memang 008 sahaja. And then ditambah 00 kemudian apabila bilangan pencara bertambah. Okey. So bila saya masuk tahun 72, bulan 6 tahun 72. Okey. Saya dengan arwah suami saya, Profesor Badri Muhammad, merupakan pencara pertama yang dilantik oleh Universiti Putra Malaysia. Memang pada ketika itu ramai pencara lain tapi semuanya bawa college. Okey. Universiti ditubuhkan pada tahun 71
Okay. dengan berlanjutkan Naib Chancellor Tan Sri Rashan Baba. So, Masa itu doktor. doktor. So, Rashan Baba. siapa nombor 1 tu? 001. Dia. Okay. So, ini perlu kita tahulah Tan Sri ya sekarang. Sefaham saya. Sebab saya tak pernah sebenarnya tengok senarai lengkap. Tapi pada masa saya masuk bulan Jun tahun 72, dah hampir setahun universiti selepas universiti ditubuhkan. Okay. Tapi pada ketika itu belum ada pengambilan pertama pelajar dan belum lagi pencara. Okay. So yang ada Naib Chancellor, pendaftar, Okay. Taib Mahmud, Alright. maaf saya, Mahmud Taib. Maaf Taib balik. Okay. Mahmud Taib, Bendahari Raja Saleh, Okay. Dekan Fakulti Pertanian Profesor Zain Karim, Dekan Fakulti Perhutanan Okay. Profesor Mana. Okay. And then Vet satu lagi kan? yeah, So mungkin Profesor Omar Abdul Rahman. Omar Abdul Rahman. Okay. So ada 6 orang. And then saya dengan Prof. Badri. Salah satu di antara 6 tu langkah nombor. Okay. Sepatutnya Prof. Badri menjadi 007 dan saya menjadi Bond girl. okay. Tapi orang langka nak nombor Bond juga. Jadi Okay. Prof. Badri 006, saya 008. Alright. Dan mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya Prof Badri merupakan pemegang ijazah kedoktoran dalam kimia Melayu yang pertama sekali di Malaysia. Betul kan? Okey. Kimia tulen. Kimia tulen. Okey. Ada biokimia sebelum dia. Okey. Setahun sebelum. Dan selain daripada itu, dalam surat beranak UPM sebenarnya penubuhan, sebab kita tahu dia bermula pada proses sebagai sekolah pertanian Malaya, kemudian maktab pertanian Malaya, menjadi college pertanian dan kemudian berubah menjadi ataupun dinaik taraf sebagai sebuah universiti, Universiti Pertanian Malaysia. Dan saya pernah nampak dia punya macam surat beranak. Memang ada 3 fakulti tadi seperti disebutkan, ada veterina, pertanian dan perhutanan plus bahagian sains asas. Ya, itu sebenarnya bibit-bibit permulaan sebelum menjadi fakulti sains. Betul, Prof? Betul. Okey. Bahagian sains asas merupakan satu apa yang dipanggil kumpulan pencara yang berkhidmat, memberikan berkhidmat, a service department to the faculty. So kami menawarkan kimia, biologi, matematik dengan fizik. Okey. Khusus-khusus sains asas. Itu yang asal. Tapi bila kita nak kena relax sikit dah lah. So, maksud dia ketika itu building ni tak ada lagi. Fakulti sains. So, bagaimana bangunan ini belum ada lagi. So bagaimana suasana Bumi Serdang ketika itu? Contohnya, dan di mana pejabatnya beroperasi? Mungkin Prof tinggal di mana? Sebab kita tahu mungkin jauh. Naik bas apa? Tongfong? Tongfong, bas Tongfong, betul. Bila kami sampai di kampus, bangunan depan ada bangunan putih yang sekarang Fakulti Ekologi manusia. So itu bangunan utama. Pejabat Naib Chancellor ada di situ, semua pejabat-pejabat ada di situ. Perpustakaan ada di situ pada peringkat mula. Bila saya sampai, mereka sedang membina perpustakaan. So, bangunan itu, bangunan di belakangnya, bangunan subsidiari kepada bangunan ini, kimia dengan biologi, dengan fizik dan matematik. Bangunan ini belum ada lagi. Bangunan-bangunan lain semua belum ada. Selain apa lagi ada? Dewan Besar ada. And then di belakang sekali itu ada 3 bangunan yang nampak macam bangunan sekolah. Itu bangunan-bangunan fakulti pertanian.
Tapi bangunan tu dah tak ada dah. Bangunan tu masih ada. Oh, di mana? Berhadapan dengan teknologi makanan. Oh, okey. Okay, ada 3 bangunan di situ, 3 deret yang nampak macam bangunan sekolah. Ya, bangunan sekolah, bangunan kerajaan lama. Betul. Okay. And then Dewan Kuliah A dan B tercantum bangunan itu ada. Bangunan Dewan Kuliah C, satu dewan yang kecil terletak di bangunan putih depan. Dewan Kuliah D sedang dibina. And then itu saja. So kalau dewan besar tu sekarang adalah bangunan Inspam IDEC. Ya. Betul. Jadi maksudnya mungkin kat situ diadakan convocation dan ucapan acara besar. Betul. Okay, so bersejarah tu. Hari itu tahun 72 konvo akhir bagi College Pertanian. Okey. Ada tak silap saya dalam 200 orang pelajar yang bergraduate. Okey. And Prof tinggal di mana? Kami tinggal di Kuala Lumpur masa itu, tapi selepas tahun bila kami mula sampai, makan masa dalam 25 minit nak berjalan dari Jalan Klang Lama ke kampus. Sudah cukup 1 tahun, makan masa dekat-dekat sejam. Bilangan kereta dah tambah banyak. Jadi kami putuskan untuk pindah ke Kajang. So kami duduk Kajang. Lepas tu pindah ke kampus. Pindah ke kampus. Di mana tu? Jadi tak ramai tahu. Di Pintu 5. Pintu 5. Bila kami datang, 2 rumah besar di hadapan tu dah ada, dengan 1 rumah besar atas bukit untuk naik Chancellor. Ya. Tapi mereka sedang membina rumah-rumah lain. Dan tahun 74 kami pindah masuk sebuah rumah di situ. Sekarang milik PPA kalau tak silap saya, sebab dia ada satu kafe jadi rumah yang kedua. Itu kemudian. Sebelum itu rumah belakang yang bangunan yang kami panggil dulu Dewan Besar. Okay. And then ada di situ satu rumah kayu yang digunakan untuk pelapis sebelah rumah itu dan bangunan itu. Seronok kau dapat duduk dalam kampus jalan je. Okey, bila kita cakap pasal kampus kan, ketika itu suasana dia hutan dengan sejuk. Okey, dia menarik. Hari ni Prof Karen juga bawa banyak gambar-gambar untuk kita kongsikan. Nanti mungkin masa kita berbincang nanti kita boleh tunjukkan ya. Saya memang sangat tertarik lah. Dan salah satunya bila kita tengok pelajar-pelajar dulu, dia nampak lebih matured berbanding dengan, lebih matang dengan pelajar-pelajar sekarang. Nampak daripada gambar lah Prof. Ya. Bagaimana? Boleh kata memang pada ketika itu sukar nak dapat masuk institut pengajian tinggi. Sama ada lebih sukar pada sekarang ke tidak, saya tak tahu. Tapi maklumlah, mereka nak kata bersyukur, alhamdulillah dapat masuk tempat pengajian tinggi. Jadi mereka rajin, betul-betul rajin. Sekarang pun rajin, tapi mungkin cara rajinnya berbeza. Di mana-mana macam tu juga. Tapi bila tengok balik gambar-gambar lama ni, nanti bila kita nanti akan boleh kongsi juga bagaimana fashion ketika itu. Fashion tahun 70-an. 70-an. Seluar bell bottom. Seluar bell bottom. Ya. Kalau baju-baju tu macam warna-warni ke, putih saja ke? No, warna-warni. Banyak belang-belang kan? Belang-belang, betul. Ya. Saya pun belang-belang. So 70-an ini. Retro, kita panggil retro sekarang. Tapi taklah banyak sangat beza saya rasa. Tapi mungkin sebab saya tak perasan sangat. Okey. Ialah fashion 70-an. Dan saya juga notice ketika dulu ramai, bukan nak kata hippies, tapi memang fashionnya rambut panjang. Betul. Tapi UPM benarkah tak rambut panjang ketika itu?
Ada juga, dan ada satu ketika kemudian rambut panjang dilarang dan diberitahu kalau rambut dah sampai bahu, cecah bahu, tak boleh masuk bilik kuliah. Okey. Tapi sekarang lagi tinggi sampai sini. Ya. Saya cuba juga panjang tapi tak sampai di kembang ni. Tapi bukan di sini ya. Masa dekat belajar kat luar negara dululah. Okey, kita balik juga Prof. Bila kita tengok tadi perubahan daripada college ke universiti dan sekarang kita lihat pula fasa daripada bahagian asas ke fakulti sains. Ini main cerita. Tadi fasa pertama baru cerita mengenai apa yang suasana di UPM ataupun penubuhan universiti tersebut. Sekarang kita masuk kepada fakulti sains. Bagaimana pula tertubuhnya fakulti sains? Siapa punya idea dan watak-watak di belakang penubuhan fakulti sains? Saya rasa pada ketika itu Dr. Rashnan masa itu, kemudian Prof. Rashnan, kemudian Dato' dan akhirnya Tan Sri Rashnan. Visi pertama kita Visi pertama kita A001. Dia bergraduate dari College Pertanian. Lepas tu dia pergi ke luar negeri belajar. Dia dapat PhD-nya dari Reading, tak silap saya. Tak silap, mungkin ada kesilapan. Tapi visi dia memang panjang. Dia memang berbangga yang dia bekas graduate dari sini, alumni sini. Dan dia nak Universiti Pertanian memang membangun dan kembang. Dia dah beritahu kami bila kami diterima masuk ke UPM, college. It was still basically college, tapi UPM kita, or kami rather, yang tak lama kemudian bahagian sains asas akan menjadi fakulti. So dia dah tahu dari awal. So peringkat mula kami masuk memang macam saya sebutkan tadi, untuk berkhidmat, berikan perkhidmatan kepada fakulti-fakulti lain. Tapi 2 tahun, 3 tahun kemudian ditentukan fakulti. Tapi perancangan sepanjangan sejak kami masuk untuk menubuhkan program-program yang nak ditawarkan, kurikulum dan sebagainya. So, kalau Prof ingat, ada berapa jabatan ketika itu? Masa penubuhan dia? Masa penubuhan, Jabatan Biologi, Jabatan Fizik, Jabatan Kimia, dan Matematik. Tapi bila ditubuhkan fakulti, ditambahkan alam sekitar. Alam sekitar. Okey. So permulaan kita ada 5 jabatan dan kemudian evolve tambah lagi 2 jabatan. Computer and biokimia dan microbiology. Ya. Dan kemudian pada tahun 90-an dia fakulti sains komputer menjadi fakulti sendiri. Dan begitu juga jabatan biokimia dengan microbiology bergabung dengan biotech menjadi fakulti sendiri juga. Dan alam sekitar juga. Dan alam sekitar. Itu semua berlaku pada tahun 2004. Sebab selepas nama fakulti sains dia jadi fakulti sains dan pengajian alam sekitar. Ya. Okey. So kalau Prof ingat program apa program pertama contohnya kalau di kimia? Ada satu program ke, 2 ke? Sebenarnya di bawah college ada program diploma sains dengan pendidikan. Dan ada pengutamaan dalam kimia, biologi, matematik ataupun gabungan pengutamaan. Dr. Asma kita. Dr. Asma binti Yahya. Asma binti Yahya, dia antara pelajar pertama saya bila saya mula masuk. Ada yang kumpulan pertama ada 23 orang yang membuat diploma sains dengan pendidikan untuk memenuhi keperluan cikgu dalam bidang sains.
Sebab ketika itu juga kalau tak silap saya tahun 1967 ada dasar berkenaan dengan STEM, dasar sains. Betul. 60-40 sains dan Betul. 40 sastra. Jadi maksudnya macam Fakulti Sains dah mendukung hasrat kerajaan dan sehingga sekarang kita masih lagi memberi fokus terhadap aktiviti STEM seperti Carnival Jom Sains dan kita ada UPM STEM. Maksudnya Fakulti Sains memang daripada dulu, so kita terima kasih daripada Prof Kit, daripada pelajar-pelajar sains dengan pendidikan dan kita bawa sehingga sekarang. So dari diploma di bawah bahagian sains asas, kemudian bila ditentukan fakulti, maklumlah. Tapi ada keputusan masa itu bahawa semua ijazah kepujian. Okay. So itu satu pengutamaan ataupun keistimewaan juga fakulti sains. Dia ada ijazah am. Okay. So setiap jabatan tu ada pengutamaan dia sendiri. Okay. Dan beberapa tahun kemudian barulah ditambahkan major kimia perindustrian dengan kimia petroleum. Okay. So, maksudnya kita bermula dengan satu program. Bersinar terang ilmu berpadu, 5 dekad meniti waktu.